Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin Siapu pada hari ini membawakan perkembangan Karnival Pendidikan Madani 2026 yang berlangsung meriah di Pejabat Pendidikan Daerah Mersing. Program yang bermula seawal jam 8 pagi ini memaparkan pelbagai aktiviti menarik, persembahan silang budaya serta pameran interaktif. Bagi melihat suasana di sana, kita terus bersama wartawan lokasi kita, Dia Nur Imanina. Silakan Dia. Terima kasih Akhilatun. Saya kini berada di pekarangan Pejabat Pendidikan Daerah Mersing. Suasana di sini cukup meriah apabila kawasan pameran mula dibanjiri oleh pengunjung seawal pagi. Pelbagai pengisian menarik dianjurkan bagi meraihkan pembukaan karnival ini. Karnival Pendidikan Madani peringkat PPD Mersing ini diwarnai dengan persembahan silang budaya seperti gendang 24 musim, tarian zapin, yoyo Cina dan tarian Sabah. Pengunjung turut dihiburkan dengan pelbagai pertandingan tradisional seperti dam haji, congkak serta batu seremban. Turut menjadi tumpuan utama adalah pameran reruat agensi kerajaan dan swasta, pesta makanan Mersing serta jualan rahmah. Okey, Alhamdulillah. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih kerana pihak PPD Mersing memberikan kami peluang untuk turut serta bertanding dalam pertandingan memasak ni. Alhamdulillah seramai 10 pasukan yang bertanding dan juga Alhamdulillah kami dapat siapkan masakan kami iaitu buttermilk chicken dalam masa yang ditentukan. Alhamdulillah happy sangat, semuanya berjalan melancar dan saya harap korang datang ke gerai kami untuk rasa. Alhamdulillah dengan adanya program ni, insyaAllah kita dapat Madani ni dapat merapatkan diri dengan masyarakat setempat. Sebenarnya sekolah ni kena ada sokongan daripada ibu bapa, daripada masyarakat untuk berjaya. Jadi pada hari ni Alhamdulillah cikgu tengok dengan sambutan daripada ibu bapa, insyaAllah daripada ini dia akan menjadi pembangkit stimulus kepada pendidikan daerah Mersing supaya boleh berjaya. Pasti anak-anak kita seharusnya bersedia dengan apa juga ruang yang telah disediakan di pihak KPM, dari segi adabnya, dari segi keyakinannya, dari segi keamanan dan sebagainya. Itu anak-anak mesti mempunyai ciri dan nilai yang berdaya tahan, khususnya dalam menempuhi era teknologi moden yang masa kini, boleh juga dalam dunia digital menguasai kemahiran juga, dan yang lebih penting ialah nilai itu juga ada dalam diri anak-anak kita yang ada. Sebab itu harapan saya khususnya bukan nak melihat dari segi cemerlang akademik semata-mata, dari segi sasiahnya, dari segi akademiknya, dari segi co-curriculum, dia seimbang secara holistik. Sebab itu kalau kita mengukur dalam satu bidang saja, kita tidak berlaku adil pada anak-anak kita. Harapan cikgu, sekali lagi cikgu ulang, kita nak melihat dari segi adab, nilai yang sepatutnya ada dalam diri anak-anak kita. Saja daripada cikgu. Okey, kami di JPJ Pelata Jalan hari ini ada buat pameran lah, iaitu berkaitan dengan undang-undang jalan raya lah. Sebagai contoh, kalau kita boleh lihat undang-undang berkaitan peraturan cermin gelap lah, di mana kalau kita tengok sebelum ni kadar cermin gelap dia dibenarkan 70%, lepas tu 70% untuk cermin hadapan dan 50% untuk keseluruhan ni lah cermin lah. Baik, pada hari ini kita buka booth untuk mempromosikan berkaitan dengan simpanan persaraan kepada rakyat Malaysia. Jadi kita ada program ataupun insentif kerajaan yang dipanggil Aisaraan, bermakna kepada orang yang bekerja sendiri, pekerja berpencen boleh datang ke booth kita untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan Aisaraan, di mana kerajaan memberikan insentif tambahan sebanyak 20% ataupun maksimum RM500 setahun. Penganjuran Karnival Pendidikan Madani ini terbukti menjadi wadah berkesan dalam merapatkan hubungan warga pendidik dan masyarakat setempat. Sekian laporan untuk Buletin Siapu. Saya Dia Nur Imanina melapor dari Pejabat Pendidikan Daerah Mersing. Kembali di studio. Terima kasih Dia Nur Imanina atas laporan lengkap dari Pejabat Pendidikan Daerah Mersing itu tadi. Sekian saja daripada Buletin Siapu pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.